Kotak hitam kedua pesawat Air India ditemukan di tapak nahas. Kotak hitam kedua daripada pesawat Air India Boeing 787-8 yang terhempas baru-baru ini ditemukan di lokasi nahas. Maklumat yang disimpan dalam peranti itu dijangka dapat membantu siasatan bagi menentukan punca insiden yang mengorbankan 274 nyawa. Kotak hitam pertama ditemukan di tapak nahas semalam, kemarin. Sebuah pesawat penumpang Boeing 787 Dreamliner milik Air India yang dalam penerbangan ke London terhempas beberapa minit selepas berlepas dari lapangan terbang di Ahmedabad, bandar di barat India. Pihak berkuasa penerbangan India mengesahkan bahawa terdapat 242 individu di dalam pesawat berkenaan, termasuk 2 juruterbang dan 10 anak kapal. Media tempatan melaporkan pesawat itu terhempas di atas bumbung asrama pelajar perubatan. Air India kemudian mengesahkan bahawa 241 daripada 242 orang dalam pesawat terkorban dalam tragedi itu. Menurut laporan media India, nahas turut meragut nyawa 33 individu lain termasuk 10 pelajar perubatan yang berada di dalam atau berhampiran asrama ketika kejadian.